Ish, diorang tayang juga kerja lapangan dalam episod kedua Muallim Muda. Malu. Sebelum episod 2 Muallim Muda, kita ada buat kerja lapangan untuk bertazkirah di dalam sebuah masjid. Yang kita tak expect, kita akan diuji dengan pelbagai ujian ketika menyampaikan tazkirah ketika itu. Ada sahabat-sahabat saya yang diuji dengan kanak-kanak lari-lari bermain dalam majlis ilmu. Ada yang jemaah jawab call dengan suara kuat. Ada yang jemaah tanya soalan yang agak provokatif. Saya kena ujian ketika bertazkirah, seorang datang solat sebelah saya. Tak sampai seminit, datang lagi seorang. Tuan-tuan boleh bayangkan tak macam mana suasana tu? Seolah-olah saya diapit oleh dua bodyguard tengah solat sunat sebelah saya. Ketika itu, walaupun dia suasana senyap, tapi suasana yang pasif agresif tau. Macam terganggu konsentrasi dengan orang solat kiri kanan saya kan. Apa yang kita boleh belajar daripada ujian ini? Ini rupanya kita tahu ujiannya bukan sekadar bagi tazkirah lancar dengan dalilnya, tapi macam mana kita berhadapan dengan cabaran-cabaran ketika memberi tazkirah. Kadang-kadang mic on off, masalah teknikal, cabaran daripada luaran. Dia akan beri dalaman kita macam mana kita nak menghadapi. Adakah kita akan lebih stres ke, ataupun masih tak menghiraukan cabaran-cabaran tersebut, boleh menyampaikan ilmu dengan baik. Itu dia punya inti dia tu. Lagi satu, orang yang datang solat tu dia minta izin dulu. Patutnya saya boleh minta dia untuk solat lebih jauh. Kan masjid luas. Dah kenapa dia nak solat sebelah saya? Dalam riwayat yang dhaif, tapi kita boleh ambil kelebihan lah, fadilat kepentingan ilmu tu. Belajar satu ayat Al-Quran lebih baik daripada solat 100 rakaat. Dan belajar satu ilmu lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Tapi ingat ya, hadis ni dhaif tapi kita ambil kelebihan. Ini menunjukkan menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah sunat yang lain. Contohnya solat sunat. Cara kedua yang kita boleh lakukan adalah kita minta supaya orang tu tunggu dulu, dengar majlis ilmu dulu, kemudian barulah solat sunat. Jadi itu adalah lebih manis dan lebih cantik dia punya aturan dia tu. Okey sahabat-sahabat, kalau rasa video saya bermanfaat, apa lagi? Butang ada kat sebelah je. Like dan share. Saya Muallim Muda Izzat. Akhirat tujuan utama, dunia jangan dilupa.